susah ni, man. Kita tengok aku punya drawing dengan part yang aku dapat. Susah ni. Aku tengok mesin CNC ni pun dah pening. Satu butang pun tak tahu. Siapa yang boleh tolong kita ni? Apa yang korang kena panik ni? Tak adalah, kami ada projek. Tapi kami tak tahu nak start dari mana. Alah, senang je tu. Beri saya 4 minit, saya akan tunjukkan kepada korang persediaan mesin CNC milling. Langkah 1, memilih program CNC. Pusing tombol ke edit, tekan program, cari nama fail yang kita telah uploadkan dan setelah itu pilih OPRT dan pilih sebagai main program. Pusing tombol pada ZN dan tekan paksi Z, Y dan X untuk home repair. Untuk langkah 2, persediaan benda kerja. Pasang bahan pada raga. Seterusnya, penukaran mata alat pada Edge Finder. Langkah 3, penetapan G54 pasi X dan Y. Gerakkan tombol kepada handle dan ambil handle dan gerakkan Edge Finder sehingga ianya menyentuh kepada bahan kerja dan pastikan Edge Finder selari ketika menyentuh bahan kerja. Seterusnya, tekan offset, tekan work dan pergi kepada paksi X dan masukkan X tolak 5 dan tekan measure. Seterusnya, untuk penetapan paksi Y. Pastikan Edge Finder selari menyentuh bahan kerja. Seterusnya, pergi kepada paksi Y dan masukkan Y tolak 5 dan tekan measure juga. Langkah 4, penentukuran paksi Z. Jadi, kita kena pilih dahulu mata alat mana yang kita akan gunakan dalam projek kita. Dan tukarkan mata alat. Bagi paksi Z, kita gunakan Z Exciter 50mm yang telah ditentukuran sifarnya. Seterusnya, pilih handle dan turunkan mata pemotong sehingga jarum menyentuh titik sifar yang tepat. Tekan positioning, tekan relative dan tekan Z. Dan kita lihat Z akan blinking dan tekan origin. Langkah terakhir, pastikan pintu tertutup rapat, pilih mode auto dan buka skrin program. Dan pusing dial rapid dan feed override kepada kosong dan tekan cycle start. Dan pantau pergerakan mesin dan tingkatkan kelajuan override perlahan-lahan setelah yakin laluannya selamat.